Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni kita meraihkan dinner birthday untuk Fatimah. Okey, yang ke-11 tahun. Dengar kan suara jelas? Okey, jelas. Ni dah ada speaker ni. Okey. Okey, kita raikan di apa nama ni? Tajaan kita oleh Domino. Hari ni ni dah. Domino. Balik. Balik Oh, terbalik. Ni. Okey. Okey, kita akan start ucapan dari cuma perbezaan malam ni kita ada speaker. Mic. Okey. Apa lagi yang? Okey, kita start dengan apa ibu dulu lah. Tak tu nyala tak? Okey dah. Okay, Fatimah, ibu ucapkan Feliz cumpleaños Fatimah atau Happy Birthday Fatimah in Spanish. Daripada ibu dan Mak Marquez lah. Dan juga Alex Marquez. Okay. Okay, Fatimah, semoga Fatimah gembira hari ini. Okay. Semoga hidup Fatimah dipenuhi dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Semoga Fatimah sentiasa diberkati oleh Allah walau di mana pun Fatimah berada. Okay? Okay, Fatimah, I love you. Yippee. 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 Selamat Hari Lahir Fatimah. Abang doakan supaya Fatimah dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, berjaya dunia akhirat dan menjadi anak yang solehah dengan kata dan mulut aurat. Itu saja, amin. Okey, selamat Hari Lahir Fatimah yang ke-11. Abang doakan Fatimah dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, berjaya di dunia dan akhirat, dan khususnya untuk IPKK dan peperiksaan seterusnya, dan menjadi anak yang solehah kepada kedua ibu ayah. Ini hadiahnya. 1, 2. Alay. Okey. Yippee. Sakat tu aku belilah. Selamat Hari Lahir. Yippee Fatimah. Aku dapat Revelisia. Tadi ada. Kenapa bapa ibu? Okey, saya ucapkan untuk Fatimah yang 11 tahun, so lagi 10 tahun lagi ibu dah pencen tau. Lagi 10 tahun bermaksud umur Fatimah 21 tahun, ibu dah pencen. Tua dah kau mah. Ibu dah tak kerja. Fatimah masa tu dah 21 tahun. Tua. Saya tak tahulah Fatimah ada kat mana masa tu. Macam kakak dah berapa? 20 berapa? Jadi wali. Sekarang kakak ada kat UKM. Saya tak tahu tu Fatimah kat mana. Yippee. Begitu juga dengan Lokman, Yusof, Tua. Mail, Hadijah. Saya tak tahu lagi 10 Aku tahun 23, tak apa. kita berada di mana. Ya doakan semoga kita semua panjang umur. Apa-apa pun, semoga kita semua dikumpulkan di syurga. Okey? Saya doakan Fatimah panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan pelajaran, pekerjaan dan segalanya. Okey? Saya doakan untuk anak ayah semua bertemu jodoh yang baik. Okey? Boleh membimbing kita dunia dan akhirat. Okey? Baik. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai isteri. Okey, saling menegur, tegur-menegur. Okey, dalam mencari rezeki yang halal. Okey? Okey, kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, jom kita makan. Beli yang Yippee. Nyanyi lagu. Tak payah. Okey, jom makan. Ni Sila. Makan. Jom kita makan, guys. Makan satu lah. Balik. Apalah. Tak, sini. Dah. Step. Nak juga ayam. Salah.
Ambil. Relax. Dah. Makan dulu relax. sedap-sedap. Nah, tak nampak. Janganlah. Satu timah punya tau. Satu timah punya. Dijawabnya juga. Jangan mana? Alah, silap lah. Tadi patutnya korang beli chili sauce lah. Rasa ciri aku. Yipri. Syekh. Lama sangat yipri. Rasa siswap. Bila rasa siswap? Mah. Dia lah kakak timah. Rasa macam rosé lah. Ayah makan rossi. Rossi tu apa? Rossi. Aku lah ni lagu apa? Jika kau milikku. Ada cheese. Aku sangat batak guys. Tajuk lagu dia. Sedih berdam-berdam. Enggak. No. Jatuh, jauh kenapa apa? Ada orang bagi. Jah, tu kenapa apa jauh? Tak ada je. Betul dah aku dapat apa? Saja je. Tu semua acting. Jauh tu jauh, jauh. Kita boleh makan ni. Jatuh ni jauh. Hmm. Ni tu jauh. Ni berapa? Wah. Ambil kau mah? 6. Lagu ni. Batak. Belum masuk. Semua dah. Dah lah kan dah. Yeah. Lagu ni Yeah. pagi dari sekolah dia dulu kan dia. Dulu saya selalu pasang dekat dalam radio. Boleh peneman pada takut aku bagi. Yipi. Yipri lah. Ke Yipri. Dah. Nah. Sakit. Ni lah pinggan aku tau. Ni pinggan aku tak korang. Tiba. Aku nak ni. Mana? Oi. Bayar lah. Oh, minta maaf. Naik lah. Bagi bayar. Letak sana. Nah bunyi tu ibu dengan ayah tau. Hah? Ada, ayah dah. Aku dah stop. Dah. Ya, aku nak air dua. Aku cakap dah boleh ni lah. Nah. Mak. Ibu, ayah air. Dan tak Ambil. dia akan bagi air apa? Air gas. This one better sihat. Faham? Kita makan Boleh makanan tu sihat. ada tak tu? Letakkan tu. Ini Makan dulu. Makan satu lah habiskan. Aduh, pening kepala. Kau makan dulu. Betul lah dulu. Mana makan satu dulu. Kau tak buka semua, dia akan sejuk. Faham tak? So makan satu-satu.
Siapa nak ambil masuk susu? Ha. Sekali je. Okey. Terima tak makan lagi ayam. Ha. Tolong sayang. Kenapa udang? Udang. Semua melahap. Fatimah sebelum makan ayam, suap ibu dulu. Dah kenyang. Pak ibu, ayah. Kamu ni. Inilah ayam buaya. Ayah buat kena suap timah. Ayah dah nak. Beri. Ini bukti makan. Ini bukti dia makan. Nanti kita share. Jadi kejar. Kejar. Makan dia, makan. Sudut dia sudut makan semua. Duduk. Sudut-sudut. Duduk semua kat sini. Ini apa benda sebenarnya? Ada betul sedap. Tuakan air nanti baru sikit pula. Nak air. Cheese, guna tu cheese kot. Garlic kan? Entah. Garlic. Aku tak suka vitamin warna oren. Bila aku minum air vitamin warna aku rasa nak muntah. Malam ni tak ada tidur. Malam ni tak ada tidur pun. Ya. Minute Maid sekarang ni tengah murah. Harga dia 399. Apa? Kan? Dengan ringkat ke poting. Bayar apa dia? Murah. Ini. 5 Hai. Ya. Mana bil? Receipt. Dah dapat apa? Tahu ayah. 399. Yang mana kat situ dia Tadi tak aku tukar tak lagi. kat bawah phone Ucup lah. Ayah dah beli dah 2 hari betul-betul dah. Ayah tahulah. Jadi tu cuba RM1 je. Ayah tak ajak. Tadi tak ibu. Lupa tu. Yalah, abaikanlah. Yalah. RM1 ni. Ha? Kawan tu RM1.6. RM1.6 plus RM1.6 RM8. RM8 tolak dengan ni. Kan? Bawah. Nah, kita makan kenyang. Tak nak bagi aku. Baru nak bagi bayar. Apa ni? Nah. Ambil tu. Buaya. Dua kasih. Tak. Ini bawang, ini bawang putih. Ini bawang putih. Bawang putih dengan rebus. Tak nak bawang putih, aku tak nak. Aku tak suka. Bawang putih. Ya? Nah, ya. Ha, kau nak makan cepat. Ni dia lama makan dia sejuk, tak sedap. Kau milikku, kau milikku. Mama kami sudah pulang mana? Nah, kalau ada kakak ni cepat habis ni. Enak banget. Kakak gimana tu? Kakak ada program duat kat Cangkang. Resitnya. Ha? Oh, resitnya tak bawa. Ambil. Nah, Nah, cek. Ha, nampak? Tengok. Ayah lagi je. Nampak? Ayah satu lagi tahu. Umar tu kadang timah sebab dia selalu lupa. Ha.
Ni pepperoni kan Ija suka kan? Kenapa tak ambil Hawaiian? Tadi tu. Angkat tadi tu ngapain lah? Dah. Tak, seafood. Kita ada seafood lah kat situ. Saya suka seafood. Hari tu pun mana seafood tapi tak ada. Kalau hari tu mama dia. Ada. Tak perasan. Nama isi telur ada. Mesti ada lah nak. Aku cuma nak seafood. Nanti punya ke? Nanti kita makan. Dah tak nak. Tak nak apa tak? Siapa nak ni? Abang ada jejak. Tak nak pula hap. Pergi je lah. Oi, benar seafood. Siapa nak? Abu Lahab. Makan je lah main. Ada kira Makan pelan-pelan main. kalau makan lebih powder. Okay, ini bukan tanda kita stop makan. Macam mana lah kalau kita nak. Pak dia beli powder. Jangan tak semua nak makan, man. Dan Kemas. Aku tak makan kalau dia ada. udah. Aku makan sikit kenapa? Habis tak kalori aku. Semuanya ada. Aku tak ada. Tapi dia bukan tanda stop kita makan. Penting semua habis. Tak ada sebagai cucuk. Tak ada makan dia. Maka baca bismillah ke tak? Apa? Sudah jadi kita tak ada. Macam suara budak. Ya lah yang. Berbalon ni. Mana nak minum? Semua orang rasa Kalau sikit. Okay, banyak share. Dah clean belum? Good. Clean kan? Bisa kaya balik pun. Dah. Sudah sangat lah. Air, sorry fly. Nangis pula. Wait. Patutnya tadi cincang kan tu, pun sedap. Nasi sikit. Alah. Ambil. Wah, pedas. Aduh. Jumpa kakak. Hei kamu. Pada Abang Edi, doakan semoga Abang Edi sihat walafiat. Okay, ada sikit kita jumpa lagi. Berpetak tinggi. Apa dia? Kalau beli air Sikit. dia dah paling diskampus. Sikit sikit lagi lah. Dapat ni. Perempuan-perempuan. Nah. Nak tu? Not Nak air? work hard. Nak air? Work smart. Nak air, nak air. Mana? Itu banyak orang yang tengah tengok makan kuih dalam sekolah. Bukan. Nak air. Kita tak kenal ke? Saya ada berut ni. Air. Dia makan. Water. Dengan
Nikmat water. Tak nak pergi panas. Dia tak bagi tisu lah sayang. Memang tak bagi. Dek, ada tisu ke, Dek? Ada tisu? Okey. Nah. Nah, sayang. Nah, tisu. Perfect. Jom aku. Comel. Walaui. Jadi tidak cakap print ya. Ada print. Oh, dia? Tapi Tak tak ada print. apa-apa. Mekos ya. Tidak Kostum. menyalahkan apa-apa. Semua gila-gila. Yang keadaan ekonomi sekarang. Kenapa benda tak ada weh? Simpan tu. Dah cepat tolong kemas Simpan nanti Yusuf dekat rumah sewa. Masuk dalam esok. Makan ni Ron. Nah ni, Man. Letak dalam tu, Man. Makan dengan nasi lemak. Apa, cawan tu, Man. Goreng. Bu, Masuk ada sekali. sekali yang buka. Lepas tu Okey. nak goreng nasi tu, masukkan sekali. Sedap. Mana yang dah habis dia pergi buang? Mana yang dah habis dia pergi buang? Bu. Sekarang Siang. kedai ni saya buka tu. Ninso dah tutup pukul 10. Mana ada sikit. Positif tak habis. Esok lah esok. Okey, boleh. Tip yang untuk hias. Mana eja dia? WA Siapa yang bayar tu? S Man. H I. Dia pun ni. Kasih. Jom, aku dah kaya dah, Jom. Okey nak? Okey semua dah? Okey. Yap. Okey, alhamdulillah selesai sudah upacara dinner birthday untuk Fatimah. Okey. Kepada kakak insya-Allah terima kasih kerana sudi hadir pagi untuk lunch tadi. Ada rezeki kita jumpa lagi semua. Okey anak-anak. Terima kasih kepada ibu sebab taja kita hari ni. Terima kasih ibu. Fatimah. Apa ke ibu? Terima kasih, Bu. Ingat, setiap kali hari lahir kena ucapkan terima kasih pada ibu. Bapa ibu kamu yang melahirkan kamu. Cakap apa? Kecil. Cakap apa? Fatimah duduk dalam rumah ni 9 bulan, tahu tak? Dan Ibayah jaga kamu sampai sekarang 11 tahun. Buatkan je. Apa yang Fatimah nak ucapkan pada ibu ayah? Terima kasih. Lagi? Okey, tak apa. Yang penting Fatimah belajar je elok tau. Okey? Okey, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih. Ada rezeki jumpa lagi. Bye. Bye.